Kita kena try semua. Korang nak tengok saya try semua kan? Bayar. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to Jaja. Alhamdulillah, so hari ni korang dah tengok kan dekat tajuk thumbnail kita dekat vlog ni. Kita akan ke Ipoh. Jadi kita akan pergi Ipoh 3 hari 2 malam. Tapi dia tak macam sampai 3 hari pun actually. Sebab sekarang pun dah pukul. Sebab saya pergi hari ni Jumaat, saya pergi pun dah petang. And then Ahad pun kita balik pagi. Jadi yang betul-betul full day Sabtu je lah. So dia tak macam 3 hari 2 malam pun actually. And sekarang ni saya menanti nak pukul 3 baru saya gerak naik Grab. Kita akan pergi naik train. Kita tak pergi Ipoh kita tak drive lah pergi Ipoh. And kita bukan naik ETS, kita naik komuter. Komuter ni murah sikit lah daripada ETS. Kalau ETS harga dia dalam 40 lebih juga lah. Kalau naik komuter je dalam RM12 something. Daripada Bukit Mertajam lah. Kalau naik daripada Bukit Mertajam. So itulah. Jadi kita dah beli tiket online. Tiket tiket komuter ni kita kena beli pada hari tersebut tau. Kita tak boleh beli awal. Sebab dia bukan ada seat. Dia tak ada macam book tempat duduk pun. Kita naik ikut nasib. Kalau tak ada tempat duduk, berdirilah kita. Macam naik LRT macam tu. So tengoklah, harapnya dapatlah duduk kan. Sebab kita dengan bag ni lagi. Saya tak bawa lagi sebab kejap je. Baju pun selai 2 je saya bawa. Tak bawa banyak pun. And kita bawa bag biasa je. Tak bawa luggage. So saya tak akan, lepas ni saya tak record dengan DJI kejap. Sebab saya nak simpan DJI ni dalam bag. Susah nak bawa dekat handbag tu. So kita tunggulah sampai di sana. Semoga dipermudahkan urusan kita, dipermudahkan perjalanan kita. Amin. Let's go. Hai, Assalamualaikum. Dah sampai. Alhamdulillah, sampai dah. Wow. Saya lama gila tak dapat tak duduk hotel. Selalu book Airbnb. Kali ni kita book hotel. Sebab hotel ni hotel bajet. Tapi buat masa ni tak nampak macam bajet sangat lah. Macam okey. Dia tak macam 3 star. Dia macam 4 star. 4 star okey lah. 4 star tu okey lah. So saya ambil yang saya ambil, tak bagi tahu pun hotel mana. So ni Hotel Rega Lodge, Hotel Ipoh. Tadi kejap, saya penat. Tadi saya sampai je daripada KTM Ipoh tu, saya naik Grab datang ke sini. Tak jauh pun, dekat gila dengan KTM. And then sampai sini terus buat check-in. And Alhamdulillah smooth gila check-in dia, senang je. And saya ambil bilik yang standard double. Standard double macam tu lah. And then
tenda double. And the best part is dia ada bathtub. Okay, so sebelum kita tunjuk bathtub, kita tunjuk dulu suasana hotel ni. Lampu dia. Okay, kita tunjuk start daripada masuk So, ni pintu masuk dia kat sini. And then dia ada wardrobe. Nak OOTD boleh lah. Gitu. So, dia ada dia ada iron. Tak payahlah iron kat luar, dah ada iron guys. Okay, lepas tu ada benda ni lah. Okay, ada bantal extra. Okay, yang penting ada iron guys. And then kat sini ada macam tempat nak buat kopi, ada tisu, ada air. Yang bawah ni tak tahu lah apa. Oh, ni safe box. Okay, and then di sebelah kiri ni toilet, tapi saya tak nak tunjuk lagi, kita tunjuk last. Okay, so ni bilik dia. Tada! Kita ambil double. Senang nak gulik-gulik besar. Kalau ambil single-single tu nanti tak dapat nak gabungkan. Ni besar terus senang. So ni macam ni view dia. Nampak kemas, nampak cantik. Okay, dia ada sediakan towel 2. And then macam tu lah. Oh ya, kat sini ada yang saya kata tu. Cantik, ada lampu. So dia punya view tu nampak macam boleh selfie. Okay, lepas tu dia ada TV. Dia ada TV. And then tak tahu almari ni apa, mana nak buka. Nak buka ke? Oh, ada peti ais. Malah nak buka sangat kan. Kindly on the switch for the electrical supply. Kenapa panas dalam ni? Tapi dalam ni panas. Buka-buka almari ni panas gila. Macam bahang. Maybe sebab ada peti ais tu kot. So ada TV. And this is the view. View jalan. View bangunan. Tak nampak. Sekarang ni tengah hujan guys. Tadi kilat-kilat tadi. Okay, sebabkan dah maghrib, kita tutup lah. Okay. And so sekarang ni kita nak tunjuk bilik air dia. Tada! Kemas. Okay. Ada cermin. Saya baru perasan. Okay, ada cermin. Sini pun ada cermin. Okay. Dia ada bagi apa ni? Shower cap, dental kit. Sabun. Okay. Toilet. Okay. Ni okay lagi. Dia ada bathtub. Okay lah. Untuk 3 star hotel macam ni dengan harga yang bajet, sangat okay guys. Nice. Okay lah. Semua lengkap. Lepas tu include breakfast tau. Satu bilik bersamaan dengan 2 breakfast. Maksudnya satu malam, satu bilik untuk satu malam, 2 kepala breakfast. So macam sekarang saya seorang kan. So saya boleh makan untuk 2 orang lah. Boleh macam tu. Makan untuk 2 orang. Macam tu lah. Okay lah. Alhamdulillah. Katanya pun empuk-empuk. So kita akan di Ipoh selama 2 malam 3 hari. Sekarang pun dah pukul 7 dah. Nak solat apa semua dulu. And then malam lagi kita pergi makan. Sebab kita lapar. Kita tak makan daripada siang. Pagi saya tak makan, saya minum air je. So tu je lah. Pergi solat lah. Okay, bye-bye. So ni lobby dia guys.
Okay guys, dah sampai Ipoh Night Market. Lambat sikit kita orang sampai pukul 10. Sekarang ni dia Ipoh Night Market. Okay. Penuh warna-warni ya. Sebenarnya saya nak datang Ipoh Night Market ni nak cuci mata satu lagi sebab nak nias tu, nak makan nias ala yang viral tu, nasi komok dia tu. Tapi dah tutup yang kat sini. Sekarang ni dia buka restoran pula. So restoran tu esok baru buka. Tapi bukan kat sini lah, kat tempat lain. Dekat apa yang nama dia, Medan Gopeng. So esoklah baru kita cuba kalau nasib baik lah. Sebabnya kalau baru buka ni selalunya baru buka ni faham lah dia punya keramaian dia macam mana kan. So kita tengoklah kat sini ada apa yang boleh dimakan. Sebab saya lapar sangat-sangat dari pagi tak makan. Oh, lukis. Masuk sini ke? Oh, ni macam ada kedai makan. Nak jalan daripada mana ni? Aku confused dah. Guys, cantik. Saya suka fruit magnet timbul-timbul. Dia ada tulis Dewan Bandaran Ipoh. Ada muzik lah. Banyak je kedai. Ni tarik. Tiba-tiba tak tahu nak makan apa. Sate, sizzling. Kejap. Semua nak. Kedai minum paling murah. Kedai minum paling murah. Kedai minum paling murah guys. Dia tu, seafood bakar. Okay, jap. Saya pilih dulu. Hari kita tunjuk balik. Okay? Okay, ni yang saya order. Kway teow sup, laksa, sotong bakar dengan harimau menangis, kerang bakar, air dengan otak-otak. Lepas tu ada orang tu, tak nampak pula. Ada orang tu order Damaskus. Jom kita makan. Kita minum air dulu. Air dia bapak besar. Ya, minum bawah ke? Alamak. Dia kata manis lah. Ya, manis. Okay, kita rasa. Kita rasa laksa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah ada pekat je. Okey lah. Sedap. Okey. Kuah ada pekat. Kerang bakar. Sos hijau. Allah, tak boleh keluar. Sos merah. Sekejap.
Sotong. Sotong ni rasa daging. Sebab daging kat sebelah tu. Nak rasa daging ni sikit. Daging harimau menangis. Ni kita rasa kuih tiaw sup dia. Nampak tak? Saya sebenarnya tak minat, tak makan sangat daging. Tapi ini saya ambil je sebab sedap. Okey. Ke sebab saya lapar? Dia sedap sebab saya lapar ke? Nak try otak-otak dia ke? Sedap. Letak sambal hitam lagi sedap. Otak-otak. Otak-otak tak pernah mengecewakan. Semua sedap. Okeylah korang, bagi kami makan dengan aman. Aman apa? Aman Jaya. Ipoh. Okeylah, bye. Okeylah korang. Dah habis makan. Alhamdulillah. Saya rasa betul lah diorang cakap dia hype sebab Nias tu. Tapi sekarang Nias kan dah tak ada kat sini. Tapi okey je kalau korang nak datang sini untuk pusing-pusing tengok barang-barang. Kan dia macam uptown kan. Boleh lah datang sambil makan-makan apa yang korang teringin. Dia macam food fest macam tu. Makanan dia. So sekarang ni dah malam kan. So balik nak rehat. Esok baru kita jalan-jalan lagi dekat Ipoh. Okay, bye.